Tapi janganlah resort kepada peminjaman. Pinjam sana, pinjam sini, tak jadi. Dah selesai juga. Pasal you pinjam, ya, ada lubang. Dia nak kena tutup lubang tu. Kalau lubang tu Sampai banyak, sudah lah. sampai sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah bertemu lagi sekali. Ya, kali ini kita berada dalam segmen Sembang Bapak-Bapak podcast kita ni. Siri kedua kan? Siri kedua untuk kita sama-sama sharing tentang pandangan bapak-bapak ni kepada topik-topik yang istimewa. Pastinya relevan. Ya, dan saya rasa sangat sesuai lah dengan dunia sekarang ni kan. Jadi sebelum saya sebut tajuk tu, Doktor, kan, saya nak ajak semua para pendengar atau penonton cuba kita renung balik, cuba kita ingat balik bila kita scroll the social media yang kita tengok, Facebook ke TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang kita akan terdetik, best lah makan kat kedai ni, aku kena pergi try juga ni kat kedai ni. Betul kan? Ataupun tengok satu iklan tentang orang pakai teknologi terkini, handphone terkini, drone terkini, kita pun rasa aku kena beli juga terpanggil nak buat juga. Tengok orang pergi bercuti kat situ, aku pun rasa nak kena pergi juga ni, nak ambil gambar, nak OOTD kat situ. Jadi benda ni sebenarnya makin lama makin membesar dalam kehidupan kita sekarang makin ni. ketara. Dan benda ni juga kalau kita baca, dia dikenali sebagai apa, Doktor? Fear of missing out. Fear of missing out. Kalau biasanya orang sebut FOMO lah. FOMO. FOMO. Jadi ini yang kita bincang, Doktor, malam Alhamdulillah, ini satu tajuk yang menarik ni dari coach ni. Jadi untuk permulaan ni, Doktor, mungkin cerita sikit apa itu FOMO sebenarnya. Saya pun FOMO ni ialah juga ni. Saya sebenarnya benda ni term yang tak baru sangat, tetapi banyak yang ditimbulkan of lately ni kan. FOMO, fear of missing out. Alright. Apa yang coach sebut tadi betul lah. Maksudnya kita terbuka, masalahnya kadang-kadang bila orang bangun tidur, first thing dia buka, dia ambilnya phone. Ya. Awal pagi lagi. Awal pagi lagi, bukan nak mengucapkan kesyukuran kepada Allah ke tak. Ambilnya phone. Tengok pula kawan ni bercuti kat dekat Istanbul ke, dekat Bangkok kan. Cantik gambar-gambar kan. Yalah, bila you nak post, you post yang menarik-menarik aja. Ya. Tercuit hati. Aku pun nak pergi jugalah. Kan? Aku pun nak ke sana juga. Itu yang pembelian barang-barang pula. Dengan iPhone yang baru dan sebagainya kan. Jadi dunia hari ini memperlihatkan manusia kadang-kadang kita ni sentiasa nak mengikut orang. Apa yang dia ada kita nak. Ini FOMO ni. Apa yang dia ada kita nak. FOMO, fear of missing out. Kalau tak ada, kita macam tak geng, tak masuk kumpulan tu. Kita rasa janggal. Kita rasa macam tersisih. Dia ada, aku nak juga. Okey. Tapi sebenarnya orang tak banyak bertanya. Barang-barang yang kita nak ni, tempat-tempat kita nak pergi ni, ada keperluan ke? Kita mampu ke? Pernah tak you dengar FOMO hingga bankrupt contohnya? Bahaya tu. Bahaya. Kan bankrupt ni satu stigma yang bukan biasa-biasa. Maksudnya kan, nobody wants to be in that particular bracket ataupun keadaan. Betul tak? Tapi kerana FOMO juga, kan, kalau kita baca, kita tengok pemberitaan dan sebagainya, hari ini ramai golongan muda bankrupt. Antara lain kerana FOMO. Beli benda yang tak perlu sebenarnya. Ikut nafsu. Pasal apa? Pasal kawan tu ada. Trend lah, ikut trend. Tak beli maka tak trend. Yalah, benda yang trending kan. Jadi kemahuan tu tinggi. Satu kumpulan tu semua dah ada semua iPhone. Aku takkan pakai Android. Contohlah kan. Kan banyaklah kita tengok kan. yang bermotosikal contohnya kan. Sama juga kan. Kadang-kadang kita tak ada kemampuan tapi tengok kawan-kawan semua beli motosikal kan. Bila tak ada, maksudnya apa yang you gunakan? Kadang-kadang you swipe you punya credit card atau buat pinjaman. Contohnya kan. Jadi dia boleh beri kesan yang serius lah kepada dia orang bukan boleh beri, memang serius. Kalau kita tak tampung, kita tak cuba selesaikan. Tapi penyelesaian ni coach sebenarnya jatuh pada diri masing-masing. Yang tu kita bincang sekejap lagi. Okay. Itu kita simpan dulu. Banyak ni yang boleh kita sebab kita nak tahu juga betapa tahap serius FOMO di kalangan orang Malaysia kita macam mana, Doktor? Sangat tinggi. Ini masalah masyarakat. Because of what, Doktor? Sebab apa? Because of nafsu lah. Nafsu. Kan, because of not able to actually to prioritize. Apa yang penting, apa yang diperlukan, apa yang tak diperlukan. Adakah dia berkait juga dengan how
sejauh mana kita spend our time menghadap telefon. Ya, adakah itu juga menjadi punca? Pasti. Ya. Kan, I think the more time kita spend tengok screen telefon dan sebagainya, the more we are going to be influenced. Sebab apa? What do you do kan? Kita ramai di kalangan kita yang tengok TikTok contohnya. Itu saya kata, pagi-pagi kadang-kadang amalan kita ni, rutin pagi tu nak kena tengok balik. Oh. Kan? Ada keperluan ke nak tengok phone terus contohnya? Ada keperluan ke waktu senggang kita ambil phone dan tengok? Maksudnya doktor, fenomena FOMO ni dia bukanlah benda baru. Benda ni dah lama berlaku. Dah lama dah. Cuma lately ni dia jadi makin mencanak. Sebab apa? Mungkin dulu kita tidak ada ruang nak tengok orang lain. Betul. Kan? Kita nak tengok orang lain, kita tengok secara fizikal lah. Jumpa, oh dia pakai benda ni, dia pergi ni, dia bercerita baru kita tahu. Betul. Habis kuat you pergi rumah tu kan, tengok langsir baru, cantik langsir baru. Lambat lah kita tahu kan. Maksudnya kan. FOMO tu berlaku tapi mungkin slowly kan. Tapi yang sekarang ni, dengan keadaan sekarang ni yang kita lihat, every day we look at the screen, kita boleh tahu orang buat apa setiap hari. Betul. Dan yang pastinya doktor, saya tak tahu betul tak kan, yang pastinya orang yang post dalam social media masing-masing semua benda yang baik-baik. Betul lah. Benda-benda yang dia banggakan. Betul. Benda-benda tu kan. Kalau ada kemampuan, ada keperluan, tak apa. Oh. Kan saya bagi contoh lah Yeah. Coach, salah ke? Kalau kita raya tahun depan contoh kita tak beli pun baju raya. Tak salah sebenarnya. Tak salah kan? Tapi selagi baju tu boleh dipakai. Ya. Tapi kalau kita of course tak jaga kesihatan, pada kita naik tak muat lengan dan sebagainya, mungkin okey, ada keperluan untuk kita beli. Betul. Tapi kalau nak ikut kawan-kawan, belilah kat bulan dan bintang contohnya. Belilah kat apa ni, putih contohnya kan. Yang ni kalau kita ikut trend, sakitlah. Sedangkan kita tak mampu pun. Sedangkan kalau mampu pun satu pembaziran. Ia akan jadi pembaziran. Pembaziran. Betul tak? Baik. Betul. Jadi fenomena ini dia ada kesan yang tidak baik lah sebenarnya kalau tidak terkawal. Betul. Perkataannya tidak terkawal lah. Ya kan? Jadi sekarang ni saya rasa lah sekarang ni menjadi satu masalah kerana ramai yang tak boleh mengawal nafsu masing-masing. Kan? Macam coach kata tadi, benda ni sebenarnya bukanlah benda yang baru. Kalau kita tengok 40-50 years ago ada dah. Kan? Maksudnya kawan ni pergi rumah kawan ni, tengok contohnya kawan ni tukar sofa baru dan sebagainya kan. Jadi ada impact tu, ada kemahuan untuk bertukar tu ada. Tapi macam mana kita doktor kan, kadang-kadang kita nak masuk gang. Kita nak masuk that group, particular group. Tapi because we orang kata tak mampu, tak boleh nak beli tu, tak ada lagi benda tu. Jadi kita takut tersisih. Betul. Ini sebenarnya adalah motivasi lah. Okay. Kan? Motivasi untuk kita ikut. Bahasa Inggerisnya you jump on the bandwagon to follow suit. Maksudnya kalau kita tak buat, kita ketinggalan. Itu benda yang kita tanamkan dalam kita punya pemikiran ni. If I don't have X, I'm not part of the group. Contohnya kan. Ini sebenarnya keputusan kita. Kan? Pada saya senang je kita ubahlah. Kita kena sedar, kena tengok diri kita, kemampuan kita. Tapi itulah kadang-kadang kita takut kan, takut hilang kawan, takut hilang orang geng-geng tu kan. Jadi that's why kita pun akhirnya terpaksa beli terjebak. Tak cukup duit pinjam, dan sebagainya kan. Benda tu jadi masalah lah basically kan. Baik. Tapi kadang-kadang lah kalau kita maksudnya we perform, contohnya tahun ni kita rajin, kita buat macam-macam kan. Tak salah to pamper ourselves once in a while lah. Reward ourselves, beli benda-benda yang kita rasa kita bahagia. Okey. Tapi biarlah kita beli kerana kita mahukan. Bukan kerana untuk trend. Bukan kerana trending macam ni kita ikut. Ya. Yang ini yang menjadi bala kepada masyarakat yang tak pandai nak prioritize. Baik. Okey doktor. Kita berehat dulu seketika untuk segmen ini. Okey. Nanti kita sambung sekejap lagi. Kembali kepada penonton. Alright. Kembali semula kita doktor dalam segmen Sembang Bapa-Bapa siri kedua ini, dan topik pada hari ini, pada kali ini adalah tentang fear of missing out. FOMO. Kan, dia ada ketakutan, dia ada kebimbangan, kerisauan jika dia ni tidak boleh follow apa yang dibuat oleh orang lain ataupun oleh kumpulan tertentu, yang menyebabkan dia takut. Dan FOMO ni juga saya ada terbaca doktor kan, dia juga adalah, dia bukan dia adalah menjadi salah satu faktor kepada terkesannya kesihatan mental kepada generasi tertentu, orang tertentu. Maksudnya dia boleh menyebabkan cepat dapat masalah mental disebabkan FOMO tadi. Dia bukan punca utama, tapi dia boleh jadi trigger ataupun jadi orang kata
faktor kuat lah untuk menyebabkan berlaku perkara itu. Macam mana doktor? Apa taknya? Kan? So kalau maksudnya you tengok kawan-kawan you semua ada. Tak kisahlah iPhone 16 ke, iPhone 15 ke, atau apa-apa juga. You tak ada. Everybody ada. You rasa stress. You rasa missing out. You rasa ketinggalan. You rasa tersisih mungkin. Malu. You rasa kenapa aku tak mampu ke? Kan? Jadi of course you will become stressful lah. Jadi kesan kepada self esteem tu kan? Self esteem, kesihatan akan jadi turun kan? Betul. Jadi maksudnya ini adalah maksudnya punca kalau kita tak pandai lah. Tak pandai memilih kawan mungkin, tak pandai membuat keputusan yang tepat. Okey. Kalau kita tengok fenomena FOMO yang berlaku di kalangan generasi sekarang ni doktor kan, apa sebenarnya punca sebenar yang menyebabkan mereka terjebak dalam cerita-cerita seperti ini? Kawan. Ini saya salahkan media sosial. Maksudnya our phone lah. Phone ni punca macam-macam masalah sebenarnya. Bukan sahaja pasal FOMO ni. Everything else. Perhubungan, keluarga, phone. Betul tak? Jadi dalam konteks FOMO ni sama juga. Tapi tak boleh salahkan handphone kan doktor kan? Phone tu tak salah sebenarnya. Cara penggunaan. Takkan kita nak salahkan Samsung. Tak salah sebenarnya. Teknologi tak salah. Kalau kita pandai menggunakan teknologi. Tapi kalau kita maksudnya we spend so many hours and hours on TikTok contohnya. On Facebook contohnya. Kan? Jadi kadang-kadang kita tak nak kita ni tercuit, terpanggil cantiknya destinasi tu kan, aku pun nak pergi bercuti kat sana. Walhal nak pergi Switzerland contohnya, bukan semuanya mampu, bukan semuanya murah contohnya kan, kena kumpul duit kan. Kita macam kita ni maksudnya we have to work hard to earn some money and to go wherever we choose to go. Betul tak? Okey, maksudnya punca yang pertama yang besarnya lah handphone tu sendiri. Pada saya handphone, how you use that handphone. Cara bukan handphone handphone tak besar lah. Caranya. Keduanya ialah manusia lah, kita sendiri ni. Okey, kenapa? Kita FOMO ni pasal itu keputusan kita. Kita FOMO ni pasal we decided to buy, to follow, to get into that group. At the end-nya kita yang putuskan. Kita tengok, lepas tu yang kita putuskan, yang menyebabkan kita terjerumus dalam FOMO. Betul. Jadi saya selalu kata, macam kawan juga kan, kita kawan dengan semua orang. Tapi tak bolehkah kita kawan dengan orang-orang yang positif? Boleh tak? Boleh. Pilihan kita. Kita kawan, kita tengok semua Facebook dan sebagainya ni. Tapi kita kena pandailah. Apa yang kita nak buat, apa yang kita nak putuskan, apa yang kita nak beli. Kan? Duit ni banyak mana pun kalau kita tak pandai, kita belanja ikut nafsu kita. Tergolek. Betul. Kan coach? Ramai tergolek. Kalau tergolek saja tak apa, boleh bangun. Kalau tergolek, bankrupt dan sebagainya, kan menyusahkan. Betul tak? Jadi maksudnya kita kena jagalah. Tapi satulah coach. Kalau saya pula nak bertanya, boleh coach? Boleh, sama kita kongsi-kongsi kan? Kita kongsi-kongsi kan? FOMO ni kalau di kalangan generasi lah pun sebenarnya tak sama. Generasi saya contohnya dengan generasi yang lebih muda hari ini. FOMO ni lebih kepada pihak mana? Siapa agaknya golongan mana yang lebih susceptible kepada FOMO? Dia bergantung kepada pendedahan daripada awal lah kan. Kalau kita zaman kita generasi Y, generasi X, Y, Z ni mungkin lebih kental untuk berdepan dengan perkara ini sebab kita dibesarkan dalam keadaan yang tidak terdedah dengan perkara seperti ini. Tetapi itu bukan jaminan juga kepada generasi seperti kita tidak terpengaruh. Betul. Kan dengan FOMO ini, dengan ataupun tercenderung untuk membuat perbandingan. Tetapi generasi baru lagi parah dari segi kesannya. Sebab apa? Sebab dia membesar dalam keadaan itu. Betul. Dia membesar daripada kecil sampai besar melihat orang lain. Dan ini yang menyebabkan timbulnya ada perasaan untuk membanding-banding diri kita dengan orang lain. Comparison is okay. Tapi bila dia tak terkawal, itu yang menyebabkan kita lost our control. Seperti yang doktor sebut tadi, menyebabkan kita pilih untuk fear of missing out. Kita rasa tertinggal, kita rasa kecewa, kita rasa ralat. Akhirnya kita memberi tekanan pada diri kita. Yalah, saya fahamlah. Saya rasa tak ada orang pun nak hidup keseorangan. Tak ada orang pun nak hidup dalam gua sorang-sorang kan. Jadi feeling of missing out ni perumpamaannya macam you got nobody else. Walhal sebenarnya dari segi kawan, network, rakan, ramai je sebenarnya. Betul tak? Betul. So maksudnya you can be friends to all. You can watch everything yang you nak tengok. Tapi perlukah you ikut
mereka-mereka yang ada kemampuan. Kan? Maksudnya kalau you nak, okey boleh, tapi maksudnya ada strategi lah. You simpan duit, you kumpul, you beli kalau ada keperluan. Kan? Lebih ketara lagi kalau lah kata mak bapak pun terjerumus dalam FOMO ni, apatah lagi anak-anak. Bahaya juga tu. Bahaya. Dia sebut mak bapak, kalau mak bapak fear of missing out tentang anak-anak dia contohnya. Kan? Anak-anak orang lain semua straight A, anak dia tak straight A. Dia mula rendah diri, mula tak bercakap, mula tak nak bergaul, kan? Tak nak bangga pun dengan apa yang anak dia usahakan. Itu pun boleh berlaku. Betul. Saya bagi satu contoh lah. Dulu satu ketika tuition center ni mushrooming everywhere. Semua parents hantar anak ke tuition center. Ada pula parents bila tak hantar tu dia rasa macam tak boleh. Rasa ketinggalan je. Rasa ketinggalan, kena hantar. Takut nanti bila anak tak berjaya, anak salahkan kita. Walhal semua orang hantar kan. Jadi ialah fenomena ini saya kata ialah ikat across so many events in life. Kan? Jadi berlaku juga pada mak, ayah, anak-anak. Semua orang lah. Tapi dewasa hari ini saya ingat generasi yang muda-muda ni lebih terjerumus. Apa taknya phone ni diperkenalkan kepada anak-anak kita di waktu usia mereka yang muda lagi. Betul. Usia 2 tahun. You bayang. Jadi daripada age of 2 tu dia dah melihat macam-macam sampailah umur dia 21, 22, 23. 21, 22, 23 tu dah mula main duit, dah mungkin bekerja sebagainya kan. Dah boleh maksudnya ada credit card dan sebagainya. Kat sini pendidikan keuangan, pengurusan kehidupan ni. Jadi kalau kita tak didik dia, kita tak maksudnya kita tak modelkan. Kan kita beli apa yang perlu. Betul. Doktor, adakah faktor perbandingan, kan, membanding-banding ini adalah antara faktor yang besar juga dalam menyuburkan FOMO di kalangan anak muda ni? Kan, saya rasa pasti. Pasal kalau kita sentiasa banding dan kita pula memang tak kuat. Mental kita tak kuat. Duit ada, mental tak kuat. Memang terjerumus. Memang habis. Masalahnya banding yang atas, doktor. Dia tak banding kat bawah. Masalahnya kan? Dia tengok yang atas tu, yang lebih tinggi, yang lebih baik. Maksudnya tak pandai bersyukur. Kan? Jadi kalau kita tengok yang atas, memang banyaklah kita tak ada. Tak cukup sampai bila-bila lah. Betul. Tapi kalau kita pandang kat bawah, contohnya kan, sentiasa kita bersyukur. Betul tak? Kan ramai lagi orang yang tak ada, contohnya kan. Tapi hakikatnya benda ni kadang-kadang easy for us to say. Ramai yang tak melihat macam tu. Kan? Betul. Biarlah ada duit sikit contohnya. Kredit kad ada. Bagaimana pula doktor orang cakap, ada orang kata FOMO ni juga boleh dijadikan sumber motivasi. Macam mana tu? Arah mana dia tengok tu? Angle mana tu yang FOMO ni sebenarnya boleh mencetuskan motivasi kepada seseorang? Pada saya itulah, apa juga isu datang kadang-kadang kita nak tengok negatif lah dia kan. Tapi kalau kita nak mempositifkan juga mungkin boleh. FOMO is fear of missing out. Pada saya kalau nak mempositifkan ialah okay, I don't have that. I know I cannot afford that. Kita sabar tu, kita kerja kuat lagi. So dia memberikan motivasi untuk kita kerja lebih kuat. Betul tak? Jadi dia akan push kita untuk sampai ke tempat yang kita nak tu. Pokok pangkalnya it comes to this very question lah. Apakah yang anda mahu? Betul. Kan kita kan belajar kan dalam LP kan. Bapak-bapak kena belajar semua ni. Itu maksudnya key of question kan. Key question. Apakah yang anda mahu? Kita belajar juga. Wah, kalau matlamat tu jelas, maksudnya kita mesti ada strategi. So you nak iPhone 16 contohnya kan. You don't have money right now. Apa strategi you? Kita matlamat kena jelas lah. Okay, aku rasa aku nak beli. Aku nak beli akhir tahun ni contohnya 31 Disember. Baik. Kan? Aku ada lagi 8 bulan. Apa aku nak buat? Ini form outcome tu. Kena ada. Betul tak? Jadi selagi itu tak jelas, selagi itulah you kena kerjakan. Tak apalah you buatlah part time job ke, you kerja kuat sikit ke, you lebihkan OT ke, kan? Tapi janganlah resort kepada peminjaman. Pinjam sana, pinjam sini, tak jadi. Tak selesai juga. Pasal you pinjam, ada lubang. You nak kena tutup lubang tu. Kalau lubang sampai tu banyak, sudah lah. sampai sudah. Yang ini membahayakan. Jadi antara itulah yang saya nampak yang kalau saya boleh mempositifkan ialah ia memberi motivasi. Tapi pokok pangkalnya ialah kuat kat sini tak. Ni kalau tumpah, tewas, tengok kawan tu ada, aku tak ada. Habis Macam mana ni? Kan? Jadi benda macam tu lah.
Betul lah. Satu sudut kita boleh jadikan FOMO ni ialah sudut yang positif. Tetapi mesti kuat mentalnya. Mentalnya kan kuat, kalau tak nanti you akan tewas dan menyebabkan akhirnya you tertekan dan boleh menjejaskan kesihatan mental. Betul. Kan, dan kita lihat tadi juga punca tadi pun yang doktor sebut tadi, banyak punca yang perlu kita beri perhatian bersama sebenarnya supaya punca ini kita boleh sama ada kita kurangkan ataupun kita alihkan. Kan macam telefon tadi, kena jadualkan penggunaan telefon, dari segi orang kata apa yang anda mahu kita kena jelas. Kan doktor sebut juga perbandingan itu janganlah lihat di atas, lihat di bawah. Betul. Semua punca itu sebenarnya bila kita ketahui, senanglah untuk kita atasi. Betul. Kan, dan benda ni kita akan bincang dalam segmen seterusnya. Kita berehat sementara, doktor. Terbaik. Baik doktor, kembali kita dalam segmen Sembang Bapak-Bapak, siri kedua dalam membincangkan tajuk berkenaan dengan fear of missing out Ataupun apa yang dipanggil FOMO. Alright, doktor, tadi kita bincang tadi punca, kita cerita tentang bagaimana benda ni boleh berlaku, kita cerita juga tentang aspek positif di sebalik FOMO itu sendiri. Dan sekarang saya nak kita pergi deeper lagi, dalam lagi doktor. Bagaimana FOMO ni berlaku pada mahasiswa atau pelajar? Apa yang ditakutinya? Apa yang dibimbangkan oleh golongan pelajar atau mahasiswa? Exactly, fear of missing out. Itu je. Pelajar-pelajar ni kan dia berkawan. Kalau kita tengoklah anak-anak kita ataupun pelajar-pelajar kat universiti, college dan sebagainya kan, they are always with friends. Jadi friends ni adalah dia punya impact, dia punya influence. Some are much more influential dan sebagainya. Jadi FOMO ni ialah tabiat. FOMO ni kalau setujulah coach, kita kata satu penyakit lah. Penyakit. It is cancerous. Wow. Kalau tak dijaga, kalau tak dikawal, ianya akan merosakkan generasi after generasi. Betul tak? You cuba bayangkan budak-budak universiti contohnya. Apa tanggungjawab utama mereka? Belajar. Mendapatkan segulung ijazah. Betul tak? Jangan menghampakan harapan ibu dan bapa. Betul tak? Tapi kalau dah sibuk contohnya membelanjakan duit untuk membeli barang-barang yang tak diperlukan. Pelajar ni perlu apa sebenarnya? Okey, kita kata komputer lah. So if you have one computer, ada keperluan ke untuk you beli komputer yang lebih advance? Tak perlu. You go to the basic lah. What do you need the computer for? Tak adalah perlu sampai terlalu advance kan. Betul. Jadi masalah yang perlu sajalah. Jadi masalah hari ni kalau kita tengoklah, kadang-kadang pelajar bila dapat scholarship. Sewaktu saya dulu kat universiti, ini kerap kita perhatikan lah. Dapat je scholarship, tu bertukar. Betul tak? Baju masing-masing, hebat. Puncanya sebab dia tengok orang lain lah. Puncanya tengok orang lain. Berpakaian, cara pakaian, aksesoris yang dia pakai dan sebagainya. Sedangkan tak perlu pun. Tak perlu pun. Pasal tanggungjawab. Tapi payah juga tu doktor kan. Seorang student macam mana nak bezakan? Ini satu cabaran lagi. Seorang student yang mungkin dia tak kenal erti kehidupan ni lagi kan. Macam mana nak bezakan antara keperluan dengan kehendak nafsu ni kan? Pada saya dirikan di rumah lah. Kalau ayah dan mak pandai memodelkan, maksudnya they becomes the model to the children, betul tak? Maksudnya daripada awal lagi kat rumah tu, behaviornya ialah kita beli apa yang kita perlukan. Kita beli based on keperluan. Maksudnya didikan ini diajar mesti dimula daripada rumah. Di rumah lagi. segala macam. Sama juga. Kan tabiat membuang sampah merata-rata ni. Kalau kat rumah ni we are so disciplined kan. Saya terkesan doktor kan bila saya pun ada dekat universiti kan. Kadang-kadang kita tengok pelajar, dia bukanlah datang daripada keluarga yang kaya, keluarga B40, tetapi kita tengok lifestyle dia dengan duit pinjaman PT-PT antar beasiswa melebihi daripada orang kaya kadang-kadang. Betul. Pergi minum dekat kedai-kedai yang kedai kopi, kan beli satu minuman RM15, RM20. Because of what? Because tadilah FOMO. Betul. Fear of missing out kan. Kawan-kawan dah pergi kan. Belanja itu, belanja ini, menyebabkan dia akhirnya dia stres. Kalau kawan tu minum kat Zeus Coffee, kawan ni pula beli kopi dekat Hishi contohnya kan. You nak beli ke dekat kedai Mak Minah, kedai air kopi O dalam plastik? Nak tak nak dia kena keluar juga. Kan nak juga merasa kan. Tapi kena faham satu cup tu RM15. Zaman saya belajar tu ada waktu dan ketika kan, masa dulu saya dapat scholarship 3 bulan sekali di Canada kan. Scholarship 3 bulan sekali baru dapat. At one point I only have $20. Ada lagi dekat 25 hari. Macam mana? Beza doktor. Berbeza. Zaman kita dulu belajar tak ada benda-benda yang lifestyle macam ni kan. Saya ingat kawan saya daripada Sabah Tawau. Saya makan nasi kan, saya follow dia belakang ni. Man ambil lah nasi, dia pun ambil nasi. Nasi banyak.
sayur banyak. Mana lauk? Tak apalah, aku kena jimat duit. Aku nak pakai sampai hujung bulan. Tak apa, saya belanja. Tapi nak ceritanya, sampai tahap macam tu sekali dia jaga diri dia supaya tidaklah ikut orang lain nak makan lauk banyak. Orang ada duit tak apalah kan. Tapi maksudnya dia tak takut untuk missing out. It's okay. Saya setuju. Itu satu observation yang saya selalu tengok jugalah. Kalau kat kafe, yang mana yang berkemampuan tu adalah ayam dan sebagainya. Yang mana tak mampu tu kadang nasi, lauk je, kuah. Kan? Kan? Letak kicap sikit dan tapi baguslah sudut yang macam tu, dia ada kekuatan dalaman, dia tak takut untuk missing out, tak perlu sama dengan orang lain, tak apa. Kan bagaimana pula doktor yang macam ni pula, yang dia tengok orang lain sama belajar, dia tak sama belajar, dia rasa missing out juga. Kan? Yang itu missing out macam tu bagus. Pada saya baguslah kan, kalau kawan tu belajar dan itu menimbulkan keinginan untuk belajar, itu bagus. Cuma dia kena pandai jugalah mencari peluang dan ruang. Jangan meminggirkan diri kan. Jangan meminggirkan diri. Maksudnya kerja kuatlah. Aku ni tak pandai matematik contohnya. You kerja kuat, bertanya, buat latihan kan sampai capai. Ada kita kat universiti kan kita selalu tengok kan. Betul. Ada profesor-profesor hebat hari ni. Kadang-kadang STPM-nya 3 kali. Betul tak? Saya baru nak beritahu doktor tadi. Kan ni sekarang ni kan result SPM baru keluar. Kan result SPM keluar, ada yang menangis result tak apa cantik. Saya cerita dekat mereka, ada peluang pada anak-anak saya dengan rakan-rakan dia. Saya kata yang jadi profesor madya dekat universiti, kadang tu datang daripada SPM 2 kali pun ada. Betul. Kan result bukannya excellent top student pun. Tak ada. Tapi dia never give up. Tapi dia ada kerja kuat. Ya. Kan kita selalu mengajar sebenarnya tak ada failure in life. Yang ada hanyalah feedback. Tapi apa yang pentinglah tindakan. Jadi berbalik pada FOMO tadi. Kan. Jadi kepada golongan pelajar lah. Kat universiti especially kan. Kita kena ingatlah. Go back to basic. Maksudnya apa keperluan anda kat universiti. Kalau itu you dah tak ada keperluan. Betul. In fact kalau you bekerja nanti pun kena ingat you bekerja permulaannya you tak ada sesiapa. Lepas tu you ada family contohnya. You ada tanggungjawab, you ada anak-anak dan sebagainya kan. Jadi kalau kita beli membabi buta tanpa kita reflect dan juga prioritize, kita akan tersungkur. Ya. Doktor dah sebut ni tentang golongan yang dah bekerja pula ni. Ya, orang bekerja pun ada FOMO dia sendiri kan. Sama je basically kan. Dia tengok gaya hidup orang dah bekerja, baru masuk kerja dah beli kereta yang mahal-mahal. Kan? Ataupun gaya hidup yang tak seiring dengan gaji yang diterima. Kan? Ini yang menyumbang kepada masalah lain lah saya tengok. Kan? Sama macam mana pula dengan orang bujang doktor? Ataupun orang yang baru berkahwin? Sama je basically kan. Orang bujang pun ialah kadang-kadang kalau you bujang, mungkin you dah bekerja, you ada lebihan duit contohnya kan. Tapi lebihan duit ni you kena fikir hari esok, tahun depan kan, bila you ada family dan sebagainya. Bujang tak lama. Kalau jodoh tu akan sampai, maka you akan berkeluarga. Tapi yang bujang ni doktor, takut sangat FOMO ni bila balik raya. Kan takut kena soal kan. Itu takut sangat tu. Pemikiran lah. Itu pemikiran je. Perspektif you. Okay. You are so afraid of missing out. Kan. Jadi tak perlu takut pun. Tak perlu takut. Kan? Dia yang ini satu penyakit, tapi ubatnya bukan makan pil dan sebagainya tak. Ubatnya ialah kembali kepada basic. Betul tak? Kental kat sini lah. Tak apalah, itu rezeki dia. Tengok orang ada couple, kita ada couple. Itu yang bermain dalam fikiran. Jadi sebenarnya jangan tewas dengan FOMO ni. Betul. Maksudnya kita kena kental lah. Kena kental. Tak apa, orang lain ada, kita tak ada, tak apa. Tapi macam coach kata tadi lah, kalau pandai bersyukur dan kita sentiasa melihat kat bawah, aku bersyukur aku ada ini. Kan? Ini yang sebenarnya ubat sebenarnya kan. La in syakartum la azidannakum kan. Betul. Kan itu yang akan beri kekuatan pada kita. Betul. Jadi maksudnya kalau kita tengok kat atas, memanglah sentiasa tak cukup. Kawan tu ada ini, kawan tu ada ini, kan kawan tu pakai kereta baru, aku tak ada. Yang kahwin doktor. Berapa ramai yang kahwin dah berhutang banyak. Sebab apa? Betul. Sebab dia lihat orang lain kahwin dah ada kereta, ada rumah, ada kelengkapan perabot. Kita dulu zaman saya kan awal-awal kahwin tidur atas lantai je. Kan? No need to go. Betul. Orang kata sampai kita terpaksa berhutang sebab nak sempurnakan segalanya. Sebab apa? Sebab kita tengok orang lain kahwin sempurna semuanya kan. Untuk apa? Ya. Untuk apa? Jadi go step by step kan. Tapi dunia kita macam ni lah. Maksudnya we are all being framed. Maksudnya nak hidup kena berhutang. Betul tak? Ada orang teruk lagi nak kahwin kena berhutang. Kan? Pada saya ialah ini masing-masing lah kan. Tapi kalau you nak mulakan kehidupan dengan berhutang, lepas tu pula kita tak pandai nak kawal pembelian. Ikut kawan sana, ikut kawan sini.
follow you punya nafsu sebagainya. Oh memang rosak lah coach. Betul. Kan? Baik. Sampai bila? Takkan kita hidup ni sampai panjang mana kehidupan kita ni kita sentiasa dibebankan dengan hutang. Tak selesai. Kan? Kan indah je kehidupan kalau tidak ada hutang. Ya. Betul tak? Bebas hutang. Bebas hutang. Baik, Doktor. Kita berhenti dulu setakat ni untuk segmen kali ini dan kita akan kembali selepas ini. Baik, Doktor. Kita dah masuk kepada segmen terakhir kita ni untuk sesi kali ini, siri kedua ini. Still on FOMO kan? Yes, still on FOMO. Kita dah dengar tadi punca dan bagaimana dia mengakibatkan kesan-kesannya, implikasi yang agak parah juga kita dengar tadi tentang FOMO ini. Saya dah sebut dah, it is a cancer actually. Kan, barah kan? Yang kalau tidak diubat, dia boleh merebak makin teruk dan boleh jejaskan kesihatan mental kita. Jadi macam mana doktor kita nak atasi benda ni? Kita nak kongsi dengan semua penonton kita ni. Saya ingat the very simple solution is come back to the basic lah. Kan? Itu yang pertama. Maksudnya kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita kena syukuri dengan apa nikmat yang kita ada ni. Kan? Maksudnya it's okay for us to have iPhone 13, iPhone 12 contohnya, still functioning, kan? Apa keperluan untuk kita beli iPhone 16? All you know is bila beli tu mungkin lebih pipih sikit mungkin agaknya, mungkin there's only one or two features yang mungkin relevan dan tak relevan dengan apa keperluan kita menggunakan phone. Tak guna pun kadang-kadang. Betul. So you go to the basic lah. Apa keperluan kita? Itu yang pertama. So apa keperluan kita? Keduanya, kalau kita ni bapa-bapa, ibu-ibu, ya, kita modelkan kepada anak-anak kita ni beli yang perlu. Okey. Boleh. Kita kena ajar anak kita Kena ajar daripada kecil lagi. Beli apa yang perlu. Pasal anak-anak kita ni, dia sampai umur dia 17 tahun tu, kerap kali kalau kita ni parents yang baik, dia akan modelkan kita. Bezakan antara kehendak dan juga keperluan. Alright. Ini penting ni. Pasal kalau itu telah menjadi dia punya tabiat, dia punya kelakuan, dia punya pemikiran juga. Bila nak beli tu dia akan fikir, perlu ke? Tak perlu ke? Pembaziran ke? Tidak ke? Kan? Dia tidak beli dulu baru fikir. Betul. Dia akan fikir dulu sebelum beli. Baik. Ketiga juga mungkinlah financial competency ni kena ada. Kita kena ajar anak-anak kita menguruskan keuangan daripada kecil lagi. Ada banyak cara. Anak-anak yang mungkin umurnya bawah 12 tahun, ada cara kita nak ajar dia kepentingan menguruskan keuangan. Baik. Kan? Masuk sekolah menengah macam tu juga. Masuk sekolah menengah mungkin ayah bagi dalam masuk sekolah menengah ni ayah bagi sebulan 100. Man kena belajar macam mana nak menguruskan. Contohnya. Kalau habis ni habis man. Contoh kan? Kita bagi tanggungjawab pada dia. Bagi tanggungjawab. Baik. Kan? Jadi benda ni bila dia bawa ke depan, kan bila dah masuk alam pekerjaan, dia akan bawa tu. Tapi kalau kita tak pedulikan, kita bagilah anak-anak kita ni phone, contohnya kan, bagi kebebasan, tak kira masa. Kau nak berTikTok sampai pukul 2 pagi pun boleh, kan, dengan kawan-kawan dan sebagainya. Maka kita yang merosakkan anak-anak itu. Ini generasi baru. Kan? Maksudnya kita tak boleh bagi kebebasan tanpa kawalan. Tak boleh lah, saya tak boleh. Kena bawa baliklah all the family values. Apa pun FOMO ni, it goes back to family values. Value yang kita terapkan dalam keluarga itu penting sangat. Baik. Betul tak? Baik. Kalau value yang kita terapkan itu bagus, anak-anak kita berdisiplin. Anak-anak kita tahu apa yang penting, apa yang tak penting. Baik. Apa yang membazir, apa yang bukan satu pembaziran. Kan? They know what is right and what is wrong. What is morally correct and what is morally wrong. Yang ini, it comes back to the family. Go to the basic. Betul lah. Hari ni kan, barulah ada kekuatan kan? Barulah ada kekuatan. Hari ni coach, kalau saya katakan, banyak family yang kucak-kacir. Kan? Perhubungan keluarga itu kucak-kacir. Kan? Time makan sama-sama, tetapi anak-anak masing-masing, ayahnya, maknya, anak-anaknya bermain phone contohnya. Apa interaksi keluarga yang ada? Tak ada. Betul tak? Memanglah. Itulah sebenarnya fear of missing out. Itulah fear of missing out. Masing-masing dah missing out dah. Missing out. Kan? Ayah missing out, mak missing out. Kan? Semua dah macam tu. Jadi FOMO ni bukanlah sahaja melibatkan mereka yang muda, tak. Bapa, mak juga terlibat sebenarnya kan, kalau you tak pandai. Especially so kalau ada banyak masa space yang kosong. Pasal tu kehidupan ni coach. Kita kena ada purpose in life. Betul. Tujuan hidup. Tujuan hidup tu penting. Kan, yang ini yang boleh memenuhi kehidupan kita. Kan, jangan ada banyak sangat masa senggang, masa yang kosong.
Pasal masa kosong, kalau dipenuhkan dengan TikTok, dipenuhkan dengan Facebook, kemana agaknya? Anak-anak kita tercuit nanti. Yeah. Asyik-asyik kawan aku ni berjalan je contohnya kan. Itu yang mencuit kita itu tu yang kan. mencuit tu. Aduh. Tak apalah, hutang dululah kan. credit card. Kan? Ini yang kena kawal dari segi maksudnya penggunaan masa kan di media masa, di media sosial itu harus dikawal. Kan. Okay. Tapi pada saya itulah, ia juga bergantungan kepada diri sendirilah. Jadi lastnya bergantung diri sendiri. Jadi kalau kita tengok dari segi the interdependence of perhubungan ni kan, kekeluargaan, ibu ayah memodelkan apa yang ni dididik, behavior itu dididik, dibawa dalam family sebagainya. Benda ni ikatan yang cukup kuat untuk supaya anak-anak kita tak terjerabak dengan FOMO. Kan? Baik. Kawan dengan semua boleh, tak ada isu. You can be friends with everybody. Tetapi kita kena pandai merancang kehidupan kita ni. Kan? Kalau kita tak ada kawalan yang itu, maksudnya you jump on the bandwagon, kawan ni beli kereta baru, aku beli kereta baru lah. Maksudnya doktor, kita kena ada self-awareness, kita kena ada self-esteem dan kita kena ada self-control. Correct. Kan? Self-control ni kan ada payah ni kan. Kalau sini tak kuat, contohnya kan, you rasa lemah, you pula tak ada budaya ataupun disiplin diri yang pandai mengawal, rosak lah. Rosak. And you afraid to say no. Kan, pada diri sendiri juga pada orang lain. Correct. Kan, kadang-kadang FOMO ni bukan kat diri sendiri tu juga, orang lain tu ajak tu. Jomlah beli, jomlah ikut, jomlah kan. Kalau kita cannot say no, kan, afraid to say no, yang tu yang menyebabkan kita pun. Betul. Ini pun penyakit juga ni. Kan? Ada manusia yang tak pandai kata no. Dia panggil apa? Dia panggil people pleaser. Correct. Kan, ini topik kena kupas. Ini mungkin topik yang segmen lain lah kan. You don't please everybody, sebenarnya kan. You please pun kena prioritize jugalah. Kan. Sebab dia takut FOMO tadi, akhirnya jadi people pleaser. Kan, mana kesan ni pada people, jadi akhirnya people pleaser. Jadi doktor, sebagai kesimpulannya apa boleh doktor cerita supaya kita boleh beri orang kata peringatan dan juga panduan kepada penonton kita. Okay. In a very short summary lah, summation lah, saya nak mengatakan bahawa FOMO ni ialah satu penyakit yang perlu kita lihat dan cuba curb lah, kita kurangkan. Dan it is an illness yang bukan saja melibatkan golongan yang muda, tidak. Semua golongan. It cuts across everybody. Yang penting kat sini lah, please come back to basic lah. Apakah keperluan yang diperlukan? Fokus on that one. Pertanyaannya apa yang kau nak ni? Itu penting kan. Kalau kita faham yang itu, kita ada disiplin, kita tahu kehidupan ni hanyalah sementara, tapi kita kena merancang untuk hidup dengan baik dunia dan juga akhirat. Jadi ini memerlukan perancangan, ini memerlukan kekentalan kat sini. Hidup memang susah. Kan? Hidup ini memang ada banyak cabaran dan isu. So kita kena pandai menangani. Dan FOMO is one of the common syndrome yang melanda bukan saja kat Malaysia. Saya rasa satu dunia kan. Betul. Pasal ini bukan masalah orang Melayu ataupun orang Malaysia, tak. Satu dunia menghadapinya. So it comes back to you as a person. Kalau you tak kuat, you tak kental, memang hancur. Kan? Jadi macam itulah, saya memang it is a big concern today. Kan? Saya ni, kita ni bapak-bapak yang dah sampai umur 57, coach ni masih muda lagi lah kan. Jadi we are very scared and concerned with the younger generation. What will happen to our masyarakat, to our generasi kalau mereka tidak pandai memberikan priority kepada keperluan. Jangan ikut nafsu sangat. Kan? Ikut nafsu binasa basically. Betul. Jadi kena jagalah basically kan. Tak salah kalau kita pakai kereta yang lama, contohnya semua kereta ada 4 tayar. Kan? Ia bawa you from A to B. Tak perlu pun beli kereta yang mahal-mahal kan. Sama juga, tak perlu kita ada iPhone 16, iPhone 17 sebagainya, tak perlu kan. Tak perlu kita memakai jam yang sophisticated. At the end of the day, banyak orang kembali kepada yang lama. Kan. Saya pun dulu pakai juga phone yang ni kan. Digital. Tapi saya cepat sedar kenapa yang aku beli ni kan. Phone yang lama tu klasik lagi baik yang itu, contohnya lah kan. Jadi at the end of the day, maksudnya kita kena sedar lah siapa kita. Ini soalan yang penting kan coach. Siapa anda dan apa yang anda mahu sebenarnya. Apa yang anda mahu. Baik. Jadi come to basic lah, insyaAllah. Come to basic. Akhirnya
para penonton sekalian kan, dan segmen Sembang Bapak-Bapak kita ini, hari ini kita dapat dengar kupasan yang sangat bermakna dan sangat berguna untuk kita. Jadi dengan panduan bagaimana nak berdepan dengan sindrom FOMO ini, fear of missing out. Dan hidup ini bukan sekadar meniru orang lain, tetapi hidup ni adalah tentang apa yang kita ada, apa yang kita mahu dan ke mana yang kita nak bawa diri kita sebenarnya. Jadi banyak lagi kupasan menarik sebenarnya di bawah podcast Sembang Bapak-Bapak ini. Nanti boleh follow TikTok Dr. Hisham, channel Dr. Hisham di YouTube ataupun di Facebook Dr. Hisham, untuk ketahui banyak lagi perkongsian-perkongsian menarik yang boleh jadikan pedoman, Doktor, sama-sama insya-Allah. Jadi sehingga bertemu lagi dalam segmen yang akan datang. Sekian saja, Doktor. Terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.